Hai semua dan selamat datang. Hari ini, jom kita kupas satu isu yang sangat dekat dengan kita. Tak kira kita pernah nampak, dengar atau mungkin rasa sendiri masa kat sekolah, iaitu isu buli. Berdasarkan maklumat rasmi daripada Kementerian Pendidikan, kita akan fahamkan sama-sama apa sebenarnya buli, apa kesannya dan yang paling penting, apa yang kita semua boleh buat untuk hentikannya. Soalan ni memang tepat kena pada tajuk kita kan? Buli di sekolah. Sampai bila? Ini bukan sekadar isu disiplin yang biasa-biasa, tapi satu cabaran besar yang perlukan perhatian dan tindakan daripada kita semua. Okey, ini adalah perjalanan kita untuk kupasan kali ini. Mula-mula, kita akan fahamkan dulu definisi buli. Lepas tu, kita akan kenal pasti 4 jenis buli yang utama. Seterusnya, kita tengok kesan-kesan dia yang mendalam, kita siasat sikit punca dan akibatnya, dan akhir sekali, yang paling mustahak, macam mana anda boleh jadi sebahagian daripada penyelesaian. Baiklah, jom kita mulakan dengan yang pertama dan yang paling asas. Sebabnya, sebelum kita nak lawan sesuatu, kita kena kenal dulu musuh kita tu kan? Jadi, apa sebenarnya yang kita maksudkan bila kita sebut buli? Jadi, mengikut definisi rasmi, buli ni bukan sekadar gurauan kasar tau. Kata kuncinya kat sini ialah penggunaan kuasa dan niat untuk menyakiti. Tak kisahlah ia tinggalkan lebam kat badan ataupun parut dalam emosi, kalau tujuannya untuk buat orang lain rasa rendah diri atau sakit, itu dah dikira sebagai buli. Kalau kita pecahkan lagi definisi tadi, ada 3 elemen penting. Pertama, mesti ada penggunaan kekuatan atau kuasa. Pembuli rasa dia lebih kuat. Kedua, mesti ada niat yang jahat, nak takutkan, nak hina, nak sakitkan. Dan yang ketiga, yang paling utama, mesti ada kesan buruk kepada mangsa. Sama ada luka yang kita nampak ataupun luka di dalam hati yang tak kelihatan. Sekarang, jom kita tengok satu perkara yang sangat penting. Buli ni, dia ada banyak wajah. Dia bukan setakat pukul-memukul kat belakang sekolah. Mari kita kenal pasti 4 bentuk utama buli supaya kita lebih peka dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Okey, yang pertama sekali, yang paling jelas dan paling mudah kita nampak, buli fizikal. Ini adalah apa-apa tindakan yang melibatkan sentuhan badan dengan niat nak cederakan atau ugut seseorang. Contohnya memang jelaslah kan, macam pukul, tendang, rosakkan barang orang. Tapi ia juga termasuk perbuatan memaksa seseorang buat sesuatu yang dia tak nak. Ini adalah penggunaan kekuatan fizikal untuk mengawal orang lain. Pendek kata, ini adalah bentuk buli yang paling nyata. Seterusnya, kita ada buli lisan. Orang selalu kata, terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Inilah dia, buli lisan, di mana kata-kata dijadikan senjata untuk menjatuhkan mental dan emosi mangsa. Ini termasuklah perbuatan mengejek, panggil orang dengan nama yang bukan-bukan atau menghina rupa para seseorang. Cuba bayangkan, walaupun tak ada satu sentuhan fizikal pun, tapi kata-kata hinaan ni boleh tinggalkan parut dalam diri seseorang sampai bila-bila. Okey, bentuk yang ketiga ni dia lebih senyap, lebih halus, tapi sakitnya sama je. Ia adalah buli bukan lisan atau kita boleh panggil buli isyarat. Ia menggunakan bahasa badan dan tindakan tanpa suara untuk menakutkan atau menyisihkan seseorang. Pernah nampak tak orang bagi jelingan maut? Ataupun sengaja palau kawan dalam kumpulan, buat-buat macam dia tak wujud? Itulah dia buli bukan lisan. Tak perlu keluar suara pun, tapi mesej dia jelas. Kau tak dialu-alukan kat sini. Ini serangan psikologi yang buat mangsa rasa terpinggir dan keseorangan. Dan yang keempat, wajah buli dalam zaman moden kita, buli cyber. Ini adalah apa-apa jenis perbuatan buli yang menggunakan teknologi. Tak kiralah guna media sosial ke, WhatsApp ke, atau apa-apa platform online untuk serang mangsa. Contohnya, macam sebarkan gosip dalam grup WhatsApp, hack akaun Instagram orang atau sengaja remove seseorang dari grup online. Yang paling menakutkan tentang buli cyber ni, ia tak ada sempadan. Mangsa tak boleh lari. Ancaman tu akan ikut dia balik sampai ke rumah 24 jam sehari selagi ada internet. Baik, lepas kita dah kenal 4 wajah buli ni, kita kena faham betul-betul betapa seriusnya kesan perbuatan ni. Ini bukan sekadar ala gaduh budak-budak je. Kesannya boleh meninggalkan parut yang sangat-sangat dalam. Gambar ni dah menceritakan segalanya kan? Rasa sunyi, sakit, terpinggir, inilah realiti yang dihadapi oleh mangsa buli. Kesan yang paling teruk selalunya bukanlah lebam yang kita boleh nampak, tapi luka yang tersembunyi jauh di dalam hati dan fikiran. Kesan buli ni boleh merebak ke semua aspek hidup mangsa. Dari segi fizikal, dah tentu boleh cedera. Dari segi emosi, ia boleh cetuskan rasa takut, murung, risau yang melampau. Dan semua ni akan bagi kesan pada pelajaran mereka.
markah jatuh, dah tak ada keyakinan diri. Ia satu kitaran yang sangat merosakkan. Okey, kita dah banyak lihat dari sudut mangsa. Sekarang, jom kita cuba fahamkan pula dari sudut pembuli. Kenapa seseorang tu jadi pembuli? Dan apa akibat yang menanti mereka? Memahami dua benda ni sangat penting untuk kita buat pencegahan. Perangai buli ni selalunya datang dari masalah yang lebih besar. Kalau kita tengok kat sini kan, faktor keluarga menyumbang paling besar, 45%. Mungkin kurang perhatian kat rumah, jadi dia cari perhatian atau kuasa kat sekolah. Tambah pula dengan pengaruh media yang kadang-kadang tunjuk keganasan tu macam benda biasa. Jadi, ia bukan sekadar budak nakal, tapi satu isu yang jauh lebih kompleks. Dan ini mesej yang paling jelas untuk sesiapa yang terlibat dalam aktiviti buli. Setiap perbuatan ada akibatnya. Dan akibatnya sangat serius. Dari tindakan disiplin di sekolah macam kena gantung atau buang sekolah, sampailah ke tindakan undang-undang yang boleh bawa kes ke mahkamah dan dihantar ke sekolah pemulihan akhlak. Biar jelas ya, buli adalah satu kesalahan yang ada hukumannya. Nah, sekarang kita dah sampai ke bahagian yang paling penting sekali. Kita dah faham masalahnya, sekarang jom kita fokus pada penyelesaiannya. Menghentikan buli ni bukan kerja guru disiplin seorang je tau. Ia adalah tanggungjawab kita semua. Sebenarnya, di peringkat negara, pihak berkuasa bukan duduk diam je. Dah ada macam-macam pelan tindakan yang sedang berjalan. Ada kempen kesedaran, ada pasukan petugas khas, malah topik ni pun diterapkan dalam pembelajaran. Ini menunjukkan ada komitmen yang serius untuk tangani isu ni dari atas sampai ke bawah. Tapi, strategi yang paling berkesan sebenarnya bermula dengan kita sendiri. Dengan anda. Kuasa untuk ubah keadaan ni ada kat tangan kita semua. Ia bermula dengan langkah yang nampak kecil. Pilih kawan yang baik. Kalau nampak ada kawan kena buli, jangan jadi penonton. Pergi report pada guru. Suara anda tu mungkin boleh selamatkan seseorang. Jadilah kawan yang baik dan yang lebih penting, jadilah seorang yang berani. Jadi, mari kita akhiri kupasan kita dengan satu seruan yang kuat dan jelas. Hentikan buli. Jangan takut, jangan gentar. Tak kira anda mangsa atau sekadar saksi, ingat anda tak bersendirian dan bantuan sentiasa ada. Jadi persoalannya bukan lagi sampai bila, tapi apa yang akan kita lakukan mengenainya bermula hari ini.